Ya guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat welcome back to my channel IDJB Gaming. Wow. Dan hari ni aku nak main game yang bertajuk Supermarket Simulator. Dan aku rasakan dulu aku pernah main game yang sama macam ni. Tapi betul-betul video bukan video pertama, video yang betul video awal aku dulu. Videonya yang bertajuk main game Burger Simulator. Yang nak tengok videonya boleh cek ke profil aku, boleh masuk ke aku punya profil dan boleh klik aku punya channel apa tu orang kata channel aku punya video-video yang bawah-bawah ada yang aku main Burger Simulator. Tapi masa tu aku tak free reveal nampakkan muka kot. Aku rasa aku main game sekadar record screen je dan ada suara aku. Kalau nak tengok videonya nanti kalau aku letak link kat bawah lah biar senang sikit Tapi kita akan main game Supermarket Simulator dulu. Tapi sebelum kita main jangan lupa like, comment dan share. Subscribe atau kecil bawah. Terima kasih. Jadi yuk kita main. Okay, sekarang gamenya macam ni. Awal pun memang kita dah dekat depan ni ya. Ni close. Kita tengok on dia sekejap. Sekarang aku nak kena buat adalah masuk dan macam main game ni aku tak tahu apa. Okay. Dan sekarang aku nak beli barang. Aku tak tahu nak beli barang apa sekarang ni. Ada Coco Crunch. Gila ada Coco Crunch lah. Okay, aku nak beli Coco Crunch. Beli Coco Crunch berapa Nak beli 2 ke 1? Oh, satu dulu, beli satu dulu. Lepas kita beli check out. Ni. Lepas kita beli yang stick panjang ni. Satu je. Check out. Lepas kita beli apa lagi Itu je kot. Oh, tu kita. Okay, ngam. Nak tunggu barang sampai je, lepas tu kita nak susu karak. Tak boleh ambil barang ni. Aku boleh ambil tadi. Kalau boleh ambil aku dah ambil lah. Lagi 50 susun barangnya gede. Mana ni? Prestige macam ni aku susun ni. Oh ni kot. Oh batin kat tepi tu lah. Oh dekat ni. Wow. Taruh. Lepas tu barang ni kita nak kena buang di tong sampah. Buang. Ingatlah jangan buang sampah seberangan. Lepas tu kita ambil lagi. Kita susu kat mana ni? Kita susu kat bawah lah. Korang tahu nanti kalau ada kanak-kanak yang nak beli, nanti dia pening, kenapa barang yang paling atas? Padahal kanak-kanak pendek. Kita bagi kanak-kanak pendek lah. Kalau bagi kanak-kanak yang punya, betul orang kata dia punya kepanjangan tu, aku tak boleh nak tinggi dia tu kan. Tak boleh nanti perjualan itu tak boleh persoalkan. Aku tak tahu aku cakap apa. Kita nak kena setting harga. Terserah kita nak setting harga berapa. Tapi aku rasa kita nak kena setting harga yang warna hijau tu lah. Kita setting harga berapa ni? Berapa Kita setting harga. Kita setting harga berapa Tak apa ni kita ambil, kita beli untung kita jual $3 cukup lah. Kalau $3 kat sini kita ada keuntungan $2.65. Hitung lah guys tu kan. Jadi okey. Nanti yang bawah pula harga dia kita setting berapa ni? Oh, kita nak setting warna hijau. Kita ambil hijau je. Setting harganya 93. Okey. Atau kita setting sama kot. Setting harga. Wah, setting dulu harganya 77 sen. Nah, kita ada untung kat situ. Okey. Sekarang kita tinggal open. Sebabkan kita kerja semua seorang, jadi kita cashier, kita tukang stok barang, kita juga setting barang. Apa lagi? Entahlah. Kita ada apa, kita tunggu dulu. Okay, pelanggan pertama. Kita set tu cashier dulu. Wow. Kita sabar ni. Okey, kat sini ada 2 pelanggan. Ada Akor juga abang. Okey, beli banyak gila Syah barang. Wow. Bakinya berapa ni? Tak ada baki Okey. 6. Okey, terima kasih akak.
Abang ni beli, abang ni beli kokong keras. Beli pakai kad. Mantap, mantap bang. 9.54. Okey bang, terima kasih bang. Nanti datang lagi bang ke IDJB Market. Anjay. Tak setting tu aku nak setting nama dia apa ni? 26 12. Terima kasih kak, nanti datang lagi. Okey, akak ni beli satu je kak, rugi kak. Ini limited edition kak. Rugi. Apa? Okey, terima kasih kak, nanti kita datang lagi. Okey, abang beli apa bang? Banyak abang ni beli peti abang ni. Kita punya kualitas harga ni bang, bukan kualitas barang bang, bukan main-main bang. Kami import terus yang original, tak ada yang second hand. Kau keras second hand ke? Okey bang, terima kasih. Okey, terus pelanggan lagi. Okey, kita datang sebuah akak. Kenapa kan beli apa kak? Sila ambil kak, kemurah-murah ni kak. Oh, banyaknya aku ni beli. Stok ke kak dekat? Stok dekat rumah ke kak? Okey, abang beli apa bang? Kokok keras. Aku tak tahu dah kenapa orang banyak beli kokok keras. Memanglah kalau aku letak tu barang je. 5 4. Terima kasih abang, nanti datang lagi bang. Okey. Kita tengok. Okey, akak ambil apa ni kak? Oh, 2 kokok keras kak. Okey. Tenang kak. Kat tempat kami ni kak, harga paling murah kak. Kat tempat lain kak, akak dapat harga mahal-mahal. Okey. Tunggu dulu. Okey, akak beli apa? Kokong ke 1. Tinggal 1. Oh, lemas tu barang aku dah habis lah. Apa ni? 2 10 1 2 3. Okey. Terima kasih. Okey, sampai sekarang dah barang aku dah habis. Jadi aku nak kena close dulu. Close. Aku nak kena order barang lagi. Bahkan duit aku dah agak banyak. Ada apa tu? Aku tak dapat tengok sebab aku semua pecah sebenarnya. Ni kalau kau tengok betul aku dah pecah, jadi aku tak nampak tengok harga. Mungkin guys tu aku punya duit dah ada 229 kot. Aku tak dapat nampak harga dia. Okay, sekarang kita beli apa? Kokong keras kita ambil 2 lah. Kita ambil 2. Kita ambil 2. Satu lah, satu. Kita ambil. Kita beli barang yang ada. Kita beli satu-satu, total ada 4 barang. Totalnya ada $55, 80 sen. Order. Hop. Kita sudah beli. Kita tinggal tunggu barang sampai je. Mana barangnya? Kita tunggu dahulu. Oh, pelanggan ni pula tadi menyapa. Tadi memang begitu susah lah. Oh, tak ada buka pula dah. Kena buka. Okey, baru boleh. Ada kengelaikan tadi tiba-tiba. Okey, kita taruh barangnya. Cakep. Harga memang data setang. Harga memang data tulis kat situ je. Aku tahu ada setting dah. Buang. Okey, aku nak taruh item dulu. Kita jumpa lepas aku dah taruh item. Okey, aku dah set taruh item dan juga itemnya pun item pula. Harganya pun aku dah adjust mengikut gamenya, okey. Jadi kalau kau nak cepat kayak gini, adjust lah ikut harga yang game ni dah tentukan. Okey, faham? Okey, faham? Tak faham? Tak faham sudahlah. Aku dah faham kan. Sekarang kita nak mana aku bahal. Kita tinggal open tu kedai. Open. Kita dah open kedai. Sekarang ni aku tinggal nak duduk santuy. Sebentar kita tunggu pelanggan. Akak, abang kat luar sana datang beli. Jualan murah. Okey, kita datang. Pelanggan akak yang pertama. Ambil barang banyak. Ambil banyak barang. Okey, akak ambil apa kak? Mantap kak. Kak apa kak? Akak beli kat sini digaranti pula, tak ada waranti. Kami yakin harga murah-murah dan kualiti dipercaya kak. Tadi yang dah expired. Okey, $13.34. $13.34. Terima kasih kan datang lagi. Okey, akak berikutnya. Akak sengaja lawak. Ambil banyak item kak. Akak ni memang tak tanggung-tanggung. Total baki. Okey, 6 Okey, ni kak 12 kak. Okey, akak berikutnya. Okey, akak totalnya 9.54 sen. 9.50 titik betul ni 54. Terima kasih kak datang lagi kak. Okey, akak berikutnya set.
Akak tu pakai topi macam rapper. Apa bukan rapper pula, rapper mana pakai macam tu, macam rock. Okay. Ini dulu dan kita titik 24. Okay, terima kasih Kak. Okay, abang beli apa bang? Kokong keras bang. Padahal aku jual banyak item di kokong keras juga dia beli. Tak ada apa bang, abang buat macam-macam tak dengar je bang. Buat macam tak dengar je. Abang tu tengok aku je. Ada apa hal ni kutuk aku. Okay, akak beli apa? Okay, ni apa ni minyak masak tadi. Okay, $18. Okay. Dan setahun aku kan kat sini banyak orang yang buat pembelian menggunakan credit card dia. Biarkan dia beli pakai cash. Pada pakai kredit card lagi senang kerja aku lah. Tak payah kena kira baki. Okay, tanda malam hari kita tidur dulu. Okay, kita dah siang hari. Okay. Kedai kita pun masih open. Barang kita masih banyak ni. Dah habis nanti baru kode lagi. Kita tunggu dulu pelanggan. Okay, akak pertama dulu. Ini akak yang semalam ni. Tengok akak yang semalam datang lagi. Sebab apa? Aku punya kedai ni barang ni semua bagus-bagus. Kualiti bagus. Akak boleh pakai. Okay, terima kasih. Sebab akak boleh pakai kad kak. Senang sikit kerja saya. Okay, terima kasih kak. Okay, abang beli apa bang? Okay, 2 item siapa bang? Abang mungkin baru pemula lagi beli barang kat sini. Tapi satu hari nanti kalau abang dah biasa beli kat sini bang, abang akan percaya dengan kualiti barang saya ni bang. Bapa, aku punya barang ni kualiti bukan main-main. Okay, abang beli apa? 2 item je. Okay, tak ada baki bang. Pas bang. Terima kasih bang. Okay, abang ni beli ni je. Total 5 berapa tu? Tum. Okay, terima kasih bang. Akak beli apa kak? Okay kak, akak ni belajar bulanan ni kak. 19.82. Okay, terima kasih kak. Okay, akak ni beli aku tak nampak dia beli apa. Tak apalah, kita bayar 8.57. Okay, terima kasih kak. Banyak betul yang beratur ni. Okay, bahaginya kak Okay, total bakinya $11.94. Okay, akak beli apa kak? Beli kad. Okay, mantap kak. Bayar pakai kad kak. Senang sikit kita saya kak. Kalau tak kak beli pakai cash, susah saya nak bagi duit baki kak. Aduh, akak datang lagi kak. Aduh, akak ni jangan dia baca pula baca tak lain. Ni kalau belanja tu, belanja sekaligus kak, senang kak. Belum kami punya barang stok habis. Okey, barang okey. Akak ni pelanggan terakhir sebab aku punya barang dah habis lah. Okey, terima kasih kak. Beli barang dulu. Kita beli yang dulu. Sebab aku rasa macam nak beli rak baru lah. Tapi tunggulah dulu, aku cukup jaga. Aku cuba tengok rak ni. Rak macam mahal sangat ni. Rak $400. Kita beli rak yang ni dulu lah. Beli satu je, rak yang ni lah. Check out. Bang murah harga dia. Sangatlah murah harga dia. Kita beli rak yang kecil. Lepas tu ni kita beli dua-dua lah kan. Dua. Betul ada 8 barang. Betul 8 barang. Okey, mantap. Okey, aku akan skip. Lepas aku dah siap kemas 3, 2, 1. Tak bunyi 3, 2, 1. Okey. Aku pun dah siap susun barang. Kalau tengok aku dah susun mengikut kastanya. Di sana aku tengah nak open kedai aku je. Open kedai. Okay, kedai pun sudah dia open. Dia dah open, jadi tinggal aku duduk hantar dekat cashier sementara kita menunggu pelanggan. Durasi video pun macam dah nak habis ni. Jadi kita akan cuba harapkan semua datang banyak lah kan. Okey, kita datang abang-abang pertama dah sini dah pergi kerja ni kot. Jadi untuk persiapan kerja mungkin dia suruh bang, sebelum kerja tolong beli barang dapur. Macam tu. Okey bang, abang beli barang banyak ni. Okey. Total 39. Terima kasih bang. Okey, akak beli apa ni? Okey. 2.28. Okey, cakap. Okey, akak berikutnya. Aduh, okey. Akak beli apa? Okey, 14.31. Ya Allah, salah. Satu. Okey. Terima kasih kak. Okay, akak yang kat belakang tu beli apa? Oh, di banyaknya. Akak belanja bulanan ke kak? Ya Allah kak. 64. Okey.
Terima kasih kak. Okey, ini mochi beli apa mochi? Okey, pasir mochi. Okey, kita ada abang yang botak. Okey, kita abang botak beli apa? Abang botak. Total 33. 33.44. Apa? Ingat macam nombor dia 3344. Okey. Okey, 29. 29.82. Terima kasih akak. Okey, kat belakang beli apa? 80. Okey. 2 5 oh. Tu agak. Terima kasih. Okey. Akak beli banyak sangat. Oh, ni akak rock. Aku panggil akak rock. Okey, akak rock ni selalu belanja kat sini sebab apa? Dia percaya dengan kualiti barang ni guys. Jadi ni kat luar sana kalau aku dah buka kedai satu hari nanti datanglah kedai. Percayalah dengan kualiti barang aku. Aku akan jual barang yang hari ni jual, besok expired anjay. Okeylah korang, mungkin sampai sini saja videonya. Maaf kalau video macam bosankan. Jumpa di next video. Jangan lupa like, comment, share, subscribe atau kecil bawah. Terima kasih. Okeylah guys. Bye bye.